Cikgu Tabita. Dalam video ini, cikgu akan kongsikan langkah terbaik yang mudah faham untuk menyelesaikan soalan 3 masteri kendiri dalam buku teks muka surat 164. Secara tidak langsung, kita juga akan buat revisi konsep tangent, ciri bulatan dan nisbah trigo bagi mendapatkan jawapan. Doa dan harapan cikgu agar kalian lebih bijak dan hebat selepas ini. Jom kita mula. Raja di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O. Diberi bahawa jejari bulatan ialah 3 cm. QR ialah 8 cm dan PQR ialah tangent kepada bulatan. Tentukan A, sudut TRQ. Persoalan pertama, di manakah sudut TRQ? Ya, ini sudut TRQ. Bagaimanakah kita boleh mendapatkan sudut ini? Dalam soalan, kita telah diberitahu PQR ialah tangent kepada bulatan. Maka, sudut OQR atau sudut OQP ialah 90 darjah. Kita juga diberikan jejari bulatan ialah 3 cm. Ini bermaksud panjang SO sama dengan panjang OQ, iaitu 3 cm. Oleh itu, panjang SQ ialah 3 tambah 3, iaitu 6 cm. Kita juga diberikan panjang QR ialah 8 cm. Merujuk kepada sudut TRQ, nilai sisi bertentangan atau SQ kita ada. Begitu juga nilai sisi bersebelahan atau QR. Kita pun ada kan? Maka, tibalah masanya kita mengaplikasikan nisbah trigo untuk mendapatkan sudut TRQ. Masihkah kalian ingat? Kalau kita ada nilai sisi bertentangan dan nilai sisi bersebelahan, apakah nisbah trigo yang boleh kita gunakan? Ingat lagi tak petua Sokatau yang telah cikgu kongsikan? Bagi yang perlu buat revisi, rujuk video cikgu dalam deskripsi YouTube ya. Kita boleh guna nisbah tangent kerana kita telah ada nilai sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Nisbah tangent sudut TRQ ialah 6/8. Mudahkan dan kita dapat 0.75. Gunakan kalkulator dan sudut TRQ ialah 36.87 darjah atau ditukarkan kepada unit darjah dan minit ialah 36 darjah dan 52 minit. Bagi soalan B, kita diminta hitung panjang ST. Sebelum kita mula, mari kita isikan semua nilai yang telah kita ada. Jejari bulatan ialah 3 cm kan? Maka panjang SQ ialah 6 cm. Sudut TRQ berapa? Tadi kita kira, kita dapat 36.87 darjah. Dan sudut OQR ialah 90 darjah. Maka sudut OST ialah 53.13 darjah. Mengapa? Ini kerana SQR ialah sebuah segitiga dan jumlah sudut dalam sebuah segitiga mestilah 180 darjah. Jadi 36.87 darjah tambah 90 darjah tambah 53.13 darjah, jumlahnya ialah 180 darjah. Sekarang, bolehkah kita hitung panjang ST? Belum lagi, kerana kita perlu confirm satu lagi perkara. Adakah segitiga SQT adalah segitiga yang mempunyai satu sudut tepat? Kerana nisbah trigo boleh digunakan cuma untuk segitiga yang mempunyai satu sudut tepat. Jika kalian masih ingat satu ciri penting bagi bulatan, ciri ini mengatakan bahawa sudut
pada lilitan yang dicangkum oleh diameter bulatan ialah 90 darjah. Ya, jika kalian rujuk buku teks, ciri ini dikongsikan pada muka surat 142. Sekarang, mari kita fokus kepada segitiga SQT sahaja. SQ ialah diameter bulatan. Maka, sudut STQ adalah confirm bersamaan 90 darjah mengikut konsep ciri bulatan yang telah kita pelajari. Jadi sekarang, kita boleh gunakan nisbah trigo untuk mendapatkan panjang ST. Apakah nisbah trigo yang sesuai? So, ka atau tau? Oleh kerana kita telah ada nilai sisi persebelahan dan hipotenus, maka cikgu gunakan nisbah cos. Nisbah cos 53.13 darjah ialah panjang ST kepada 6. Pindahkan ST ke sebelah kiri, maka kita perlu selesaikan cos 53.13 darjah darab 6. Gunakan kalkulator dan hasilnya ialah 3.6 cm. Ini jawapan untuk soalan B. Siapa yang dapat jawapan yang tepat, sila berikan cikgu satu like ya. Terima kasih. Jika perlukan penjelasan lanjut, tinggalkan pesanan atau komen dan cikgu akan respon secepat mungkin. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat. Sila share dengan kawan-kawan yang lain ya untuk belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe channel cikgu agar kalian tidak akan miss subtopik akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.